Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang ke kupasan kita kali ini. Okey, hari ini kita akan rungkai satu topik yang saya memang sangat tak sabar nak kongsikan dengan anda semua. Kita akan bedah sebuah buku yang sangat hebat dan praktikal bertajuk Decisive: How to Make Better Choices in Life and Work, ditulis oleh pakar pemikiran strategik Chip Dunn dan Heath. Buku ni diterbitkan pada tahun 2013, tapi percayalah, sampai ke hari ini ia masih jadi rujukan wajib untuk bos-bos, usahawan dan sesiapa saja yang nak buat keputusan dengan lebih tepat. Kalau anda selalu rasa ragu-ragu di tempat kerja atau dalam hidup pribadi, apa yang kita nak bincangkan ni confirm akan ubah cara minda anda berfungsi. Okey, jom kita terus masuk ke isunya. Kenapa sebenarnya keputusan-keputusan besar yang kita buat ni selalu sangat tak menjadi? Adakah sebab kita tak cukup info? Rupa-rupanya, lepas Heath bersaudara ni kaji beratus-ratus jenis keputusan manusia, dari hal bisnes sampailah hal rumah tangga, jawapannya bukan sebab kurang maklumat. Tapi sebaliknya, puncanya ialah proses pemikiran mental kita sendiri yang penuh dengan blind spots dan kesilapan yang kita sendiri tak sedar. Ini agenda kupasan kita hari ini. Kita akan fahamkan kenapa keputusan kita gagal, kenal pasti 4 musuh utama keputusan, pelajari formula WRAP, tengok macam mana nak aplikasikannya dalam dunia sebenar, dan akhirnya, cara untuk mula buat pilihan yang bijak. Bahagian pertama, 4 musuh utama keputusan. Jom kita tengok apa sebenarnya yang selalu sangat mensabotaj pilihan kita ni. Musuh pertama kita panggil pandangan sempit atau narrow framing. Ini situasi bila kita seolah-olah pakai kacamata kuda. Kita cuma nampak 2 pilihan saja depan mata dan terperangkap dalam mentaliti sama ada atau. Contohnya kan, sama ada aku patut berhenti kerja atau aku kena stay dan terus derita. Kita kurung diri kita dalam ruang yang sempit sangat sampaikan kita tak perasan pun sebenarnya ada pilihan ketiga atau keempat kat luar sana yang jauh lebih baik. Seterusnya, musuh kedua kita ialah bias pengesahan. Yang ini memang selalu sangat kita buat. Ini terjadi bila kita dah ada satu keputusan dalam hati, lepas tu kita cuma cari maklumat yang sokong apa yang kita nak percaya je. Kita Google, cari artikel, tanya kawan-kawan yang kita tahu memang akan setuju dengan kita, tapi dalam masa yang sama, kita buat-buat tak nampak semua red flags atau amaran yang nyata. Yalah, kita ni selalunya cuma nak rasa selesa, bukannya nak rasa betul kan? Penjahat ketiga kita pula ialah emosi jangka pendek. Ia ibarat asap tebal yang mengaburkan pandangan kita. Pernah tak anda hantar email panjang lebar masa tengah marah gila? Atau terbeli barang mahal gila masa tengah teruja sangat? Emosi macam takut, marah atau teruja ni cuma sementara. Tapi ia boleh paksa kita buat pilihan yang kekal dan merosakkan masa depan kita hanya sebab kita tak boleh kawal perasaan waktu tu. Akhir sekali, kita ada sifat terlalu yakin. Sifat inilah yang membutakan kita dari realiti sebenar. Kita kadang-kadang terlampau percaya pada bola kristal peribadi kita sendiri untuk ramal masa depan. Kita yakin sangat dan cakap, oh, produk ni confirm meletup kat pasaran. Kita lupa, masa depan tu kan penuh dengan halangan dan ketidakpastian. Sifat terlalu yakin inilah yang selalu bawa kita jatuh gaung tanpa kita sedar. Bahagian kedua, formula web. Okey, macam mana nak kalahkan semua musuh tadi? Inilah rahsianya. RAP ni sebenarnya satu proses 4 langkah yang memang direka khas untuk neutralkan kesemua bias kognitif yang kita bincangkan tadi. Ia betul-betul mengubah cara kita daripada buat keputusan ikut emosi kepada seorang pemikir yang objektif. Mula-mula, luaskan pilihan anda. Kemudian, uji realiti, ambil jarak dan bersedia untuk salah. Jom kita bedah satu-satu. Kita mula dengan W, iaitu widen your options atau luaskan pilihan anda. Ingat tak musuh pandangan sempit tadi? Inilah ubatnya. Penulis sarankan satu teknik yang dipanggil pilihan lenyap. Cuba bayangkan sekejap. Macam mana kalau pilihan yang ada depan mata anda sekarang tiba-tiba lenyap dan tak boleh dipilih langsung? Apa lagi yang anda boleh buat? Latihan minda ni secara automatik akan paksa anda keluar dari mentaliti sama ada atau dan mula nampak plan B, C dan D yang selama ni tersembunyi. Untuk huruf R pula, uji realiti anggapan anda. Konsep yang paling saya suka kat sini ialah konsep pre-mortem. Kita biasa dengar post-mortem kan? Kaji lepas dah gagal. Tapi pre-mortem ni bermaksud, sebelum anda mulakan apa-apa, bayangkan yang keputusan atau projek tu dah pun gagal dengan teruk. Lepas tu, fikir balik kenapa agaknya ia gagal. Cara ni buat kita berpijak di bumi nyata dan tak syok sendiri. Dan pastikan juga anda minta pendapat dari orang ketiga yang betul-betul neutral untuk cabar idea anda tu. Beralih ke huruf A, iaitu ambil jarak sebelum buat keputusan. Ni untuk elakkan kita jadi mangsa emosi jangka pendek. Bila keadaan tengah tegang, tanya diri anda, apa agaknya nasihat yang aku akan bagi pada kawan rapat kalau dia ada dalam situasi macam ni? Selalunya, nasihat untuk kawan memang lebih rasional dari nasihat untuk diri sendiri, betul tak? Atau, cuba peraturan 10-10-10 ni.
Tanya diri anda, macam mana perasaan anda tentang keputusan ni dalam masa 10 minit lagi, 10 bulan dan 10 tahun akan datang. Teknik ni memang ampuh untuk matikan emosi melulu tu sekelip mata. Dan akhirnya, huruf P mengingatkan kita tentang bahayanya sifat terlalu yakin. Kita mesti bersedia untuk salah. Betapapun powernya plan kita, masa depan tak janjikan apa-apa. Cara atasinya, tetapkan tripwire atau isyarat amaran awal. Contohnya, tetapkan satu tahap di mana kalau cecah je tahap tu, anda mesti tukar strategi. Buat juga bookend, maknanya kenal pasti siap-siap senario paling teruk dan paling baik yang mungkin berlaku. Bila dah sedia, tak adalah kita panik bila rancangan lari dari landasan. Bahagian ketiga, aplikasi dunia sebenar. Okey, jom kita tengok macam mana kita nak pakaikan rangka kerja ni dalam situasi betul. Cuba tengok perubahannya. Kalau bab kerjaya, cara lama kita cuma fikir nak berhenti atau kekal. Tapi dengan WRP, kita luaskan pilihan. Contohnya, cuba cari kerja sampingan dulu. Dalam bisnes pula, daripada melulu lancar produk besar-besaran, kita buat ujian skala kecil dan buat pre-mortem. Kalau tengah bergaduh suami isteri, kita ambil jarak sekejap dan fikir macam nak nasihatkan kawan yang tengah ada masalah. Manakala dalam kewangan, sebelum beli sesuatu yang mahal, kita letak tripwire. Contohnya, batalkan niat beli kereta kalau komitmen hutang melepasi 30% dari pendapatan kita. Terus jadi sangat sistematik kan? Bahagian keempat, mula buat pilihan bijak. Tiba masanya untuk laksanakan proses ni. Kata-kata dari Chip dan Dan Heath ni sangat tepat untuk simpulkan kupasan kita. Apabila anda membuat keputusan penting, anda memerlukan proses yang menetralkan bias. Keputusan yang mantap ni sebenarnya jarang sekali datang sebab luck semata-mata. Ia datang dari satu proses berstruktur yang memang sengaja dicipta untuk melawan kelemahan dan halangan minda kita sendiri. Jadi, sebelum kita berpisah hari ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu cabaran. Ambil satu je keputusan besar yang anda tengah pening fikirkan sekarang, tak kisahlah hal kerja ke, keluarga ke, dan laluinya menggunakan formula WRAP ni. Luaskan pilihan, uji realiti, ambil jarak masa dan sedia dengan pelan amaran. Dan saya nak sangat tahu apa hasilnya. Tinggalkan komen anda di bawah, kongsi macam mana cara ni ubah sudut pandang anda. Terus amalkan pilihan bijak dalam hidup anda dan kita jumpa lagi di kupasan visual yang akan datang.